Kau apa hal? Bah, lagi mana? Aku nak keluar ajak, nak print assignment. Kan koperasi boleh print. Betul juga. Tapi kau siap tak lagi assignment start dulu? Assignment start. Aku siap dah, bah. Kat rumah lagi aku dah siap. Mak aku ajar buat benda tu. Tu aku hantar awal tu. Mak kau Wow. Faham? Latihan yang ada dalam buku tu. Kemudian kita akan jawab ke depan. Gana ni, soalan satu susah dah ni. Aduh. Apa benda lah kau ni, Pal? Mak aku buat soalan tu, tutup mata je, Pal. Faham? Oh, kau nak tahu, Pal? Mak aku ni, biasa dah buat benda macam ni belakang rumah aku. Faham? Aduh. Nak masuk mana pula kaki ni? Hayah. Apalah kau ni, Pal? Mak aku buat sebelah tangan boleh. Faham? Apa pula wayar tak masuk ni? Aduh. Apalah kau ni, Pal? Mak aku lu buat tutup mata je. Faham? Dua bini, Pal. Dia buka 24 jam. Oh. Fik, aku nak tanya benda Benda? Tapi jangan marah. Cakap. Semua cerita pasal Momo. Apa semua cerita pasal Momo? Dia macam ni, Pal. Mak aku pun dulu pelajar TVET juga. Jap Fik, tunggu aku. Aku nak bayar ni jap, basuh baju. Okeylah, Mak. Nanti Afiq call balik. Okey. Assalamualaikum. Pa. Benda kau? Aku tadi, Pa. Aku call mak aku, Pa. Aku rasa aku nak belikan mak aku hadiah, Pa. Aku nak balik raya. Hadiah kan? Kau ada idea tak? Mak ada dah handbag? Hari-hari tu kau baru, Pa. Tapi weh? Allah. 4 almari. Mau carikan mak madu. Fik, sorry lah. Aku masukkan tu madu makanan, bukan mak baru. Aduh. Kalau macam tu, macam ni lah Fik. Aku ada satu idea ni. Kita beli hadiah tu, mesti mak mu suka. Kita belikan dia kopak leko. Tersohor dekat Terengganu ni. Aku boleh tunjukkan jalan kat kau. On. Aduh. Kau pasal panggil aku? Aku nak khabar kamu kedai kepuk kau sedap tadi. Aku panggil mu dah jawab. Terlepas dah lah. Sana aku nak jawab. Sekarang aku tengok motor. Hujan pula tu. Lepas tu? Sekarang air hujan masuk mulut aku. Batal puasa aku.
Aduh, gini lah kau nak berusaha. Kenapa? Kau nak balik gaya. Esok gaya, Mat. Mat, esok gaya, Mat. Aduh, gimana? Rosak aje. Kau nak balik ni. Bila je kau tak buat hal? Ni apa tu? Macam laju. Macam tak. Kau apa hal? Bang, abang nak balik Johor, abang. Mana kau tahu? Tu abang tulis kat depan. Memang balik Johor. Saya nak balik Melaka, bang. Tumpang. Mana boleh? Bolehlah, bang. Saya nak balik Melaka. Aku nak balik Johor. Abang lalu Melaka tak? Lalu? Hai, bang. Abang dari mana? Mancing. Hai, kan bulan puasa ni, bang. Bang, tak ada lagu raya, bang. Takkan lagu orang putih je. Kan kita raya sekarang ni. Ya, bang. Dah sampai. Bawa 300. Hai, bukan free, bang. Aku kumpau. Nak bisa cakap bawa balik rumah. Besok hari raya. Kena lagi aku. Okey, bang. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mak. Waalaikumsalam. Afiq anak mak. Lambatnya kamu sampai. Nak buat macam mana, Mak? Motor rosak tadi. Lepas tu ada tumpang dengan beradik kupau tu. 300 depau katnya. Ya Allah. Dah. Mari kita masuk, jom. Ai, Mak. Lawa berapa raya tahun ni, Mak? Entahlah Kak Pak Hang. Sakan dia tahun ni. Pension librarian kan? No. Habis tu, ayah mana, Mak? Entahlah. Dia pergi cari daun ketupat palas. Daripada subuh tadi. Sampai lah ni. Tak balik-balik lagi. Itulah. Orang suruh cari awal-awal. Tak mau. Lah ni susah dah lah. Ni, Mak. Orang ada bawa hadiah untuk Mak ni. Ha? Nasi kandar favourite mak ke? Bukan. Ini kopuk leko import dari Terengganu-nya. Ikan fresh-fresh. Kalau makan panas-panas lagi macam Bagusnya anak mak. Sayang juga engkau kat mak Ni, Mak. Hadiah Mak punya. Jeng. Hang siapa? Apik minta maaf, Mak. Memang Apik dah beli dia hadiah untuk Mak tu. Memang Apik dah beli, Mak, kopuk leko tu. Patutnya ada dalam bekas tu. Apik pun tak tahu mana dia pergi, Mak, kopuk leko tu. Mak, orang betul-betul, Mak, minta maaf, Mak. Kalau Mak nak betul-betul kopuk leko tu, orang boleh sanggup balik Terengganu, Mak. Orang sayang Mak tau. Ish, tak payahlah sampai macam tu sekali. Kamu dah selamat sampai pun, mak dah rasa bersyukur. Tak apalah nak buat macam mana. Tak ada rezeki mak kali ni. Fatality. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik raya ya. Maaf saya dah batin. Selamat raya, Mak. Aku minta maaf sekali lagi sebab selalu kecewakan Mak. Oh, tak apalah Afiq. Nak buat macam mana. Benda tu kecil je. Lagipun mak dah hadiah-hadiah lagi best.
kasih ya Afiq ya. Sama-sama mak. Terima kasih untuk hadiah ni. Tapi nanti jangan lupa bila dah berjaya nanti, jangan lupakan jasa dan pengorbanan mak dengan ayah pada Afiq, okey? Baik mak. Assalamualaikum. Fik, kita dah sampai. Mak, kau pergi KTM datang mak? Oh, mari masuk. Okey, mari masuk. Masuk. Salam, masuklah. Selamat Hari Raya, Cik. Itu Cik. Allah. Kami datang tak beraya. Raya. Baca buku. Siap. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana menonton kami daripada unit media KKTM Kemaman. Selamat Hari Raya Mak Aizah Batin diucapkan. Dan untuk pesanan ikhlas kepada semua, kami akan ada kemasukan pada bulan Julai 2025. Stay tune dengan kami punya website www.tvmara.edu.my. Sekali lagi semua, kami daripada unit media mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Oman, selamat Raya Oman. Ada Fik kau rumah ni 2 jenis je lah. Tak ada London ke? Boleh. Ada boleh. Ini kau boleh pergi nganu ni. Oi. Macam mana nak makan ni? Macam mana? Mati sos lah. Mana sos?